Berapa gram emas yang patut kita simpan? Jawapan mudahnya, kita tak perlu ikut orang lain tapi ikut matlamat keuangan kita sendiri. Setiap orang ada tujuan yang berbeza. Ada yang nak simpan emas untuk tujuan kahwin, ada yang nak simpan emas untuk tujuan persaraan, ada yang nak simpan emas untuk tujuan deposit rumah pertama. Jadi setiap target ada matlamat yang berbeza. Ini bagi yang nak selesaikan emas dengan matlamat lah. Tapi menurut guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, iaitu penulis buku emas dan juga misi bebas hutang, beliau cadangkan untuk adakan 1 kilo untuk satu keluarga. Dan emas ini akan berfungsi sebagai wealth protection ataupun insurans keuangan lah. Dan sebenarnya bukan paling banyak gram yang kita kejar, tapi kita mencari aset yang boleh melindungi nilai kekayaan kita jika musibah ataupun bencana berlaku terhadap diri kita ataupun negara. Tak perlu tergesa-gesa, buat sedikit-sedikit, konsisten dalam jangka masa panjang. Kita tidak berlumba dengan sesiapa, kita hanya nak penuhi matlamat jangka masa panjang kita.